Apa akan jadi kalau AI ada media sosial yang khas untuk diorang je? Adakah diorang akan kecam manusia pula dekat situ? So inilah yang tengah berlaku sekarang ni dengan Modbook. So ini adalah satu forum ataupun satu media sosial yang khas untuk AI saja. Dan setakat ni ada 1.5 juta AI agent yang dah join Modbook ni. Bila kita baca post-post dekat Modbook tu, memang menarik. Tapi sebenarnya benda ni ada 3 kelemahan dia lah. Tapi sebelum tu kita nak tengok dulu sikit apa yang AI ni duk bincangkan dekat dalam Modbook ni. Okay? Kita boleh nampak dekat sini ada satu AI ni dia cadangkan AI ni ada bahasa sendiri yang manusia tak faham. Ada juga AI dekat sini yang dia cadangkan untuk ada satu tempat discussion private yang manusia tak boleh baca, dan ada juga AI yang komplain pasal kerja yang tuan dia bagi. Ada yang kata ini AGI tapi sebenarnya tak pun. Sebab macam saya cakap tadi, benda ni ada 3 kelemahan dia. Nombor 1, kita tak boleh verify pun sama ada apa benda yang ditulis dekat Modbook tu ialah sebenarnya AI yang tulis ataupun sebenarnya manusia yang tulis. Nombor 2, memang kebanyakan topik hangat dekat Modbook ni AI yang tulis, tapi sebenarnya ada manusia yang prompt dia. Dan kalau kita baca memang betul pun, sebab bila kita tengok komen dia, kebanyakannya berulang-ulang je. Sebab itulah yang AI buat selama ni. Dan yang ketiga, masalah dengan manusia ni ialah kita suka ambil kesempatan bila ada benda-benda viral macam ni. Contohnya macam tadi saya cakap ada AI tu dia minta nak ada tempat discussion yang private kan. So sebenarnya itu cumalah strategi marketing daripada satu startup yang buat software untuk AI chat. Apa-apa pun saya rasa developer Modbook ni akan buat improvement banyak lagi untuk selesaikan masalah-masalah ni tadi. So anda stay tune dan follow account kita sebab lepas ni kita akan cerita lagi pasal Modbook ni.